A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ya karim, thumma amma ba'd. Al-Fadhil yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, para cendekiawan, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ni dapat sama-sama kita berhimpun untuk kita menyambung pengajian kita. Kita mulakan balik dengan ayat yang ke-89. Minggu lepas kita baca sebentar lalu saja. Hari ini kita akan pergi dengan lebih mendalam. Tuan-tuan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Yang bermaksud kamu tidak dianggap bersalah oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu tidak akan diapa-apakan, tak akan dikenakan tindakan oleh Allah. Sekiranya kamu bersumpah, yang mana sumpah-sumpah itu kamu tidak sengajakan, dibagi sebagai al-laghwi fi ayman. Al-laghwi fi ayman. Walakin, akan tetapi yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Akan tetapi yang akan diambil tindakan yang ada dia punya implikasinya daripada sudut syariah adalah sekiranya kamu bersumpah atas nama Allah dan kamu dalam keadaan kamu melanggar sumpah berkenaan. Kamu sebut wallahi, contohnya wallahi, kamu bersumpah atas nama Allah, kena kita bagi tahu kita nak buat sesuatu tapi akhirnya kita tak buat benda tu. Ataupun kita bersumpah yang kita berazam untuk tak nak buat sesuatu, tak nak buat sesuatu, tapi akhirnya kita langgar sumpah berkenaan, kita buat juga benda tu. Maka ayat ni bagi tahu itu akan dikenakan tindakan. Ada implikasinya. Apa implikasinya? Di dunia ni Allah bagi tahu fakafaratuhu. Maka tahulah kita orang begini, orang yang langgar sumpah, orang yang melanggar sumpah, dia sama juga dengan beberapa kesalahan jenayah Islam yang lain yang kita akan bahaskan nanti. Orang macam ini dia punya hukumannya ialah akan dikenakan kafarah, iaitu apa? It'amu 'asharati masakin. Pilihan pertama kafarahnya ialah memberi makan kepada 10 orang miskin. Makan apa? Min awsati ma tut'imun ahlikum. Iaitulah makanan yang sederhana yang kau berikan, sama kau berikan kepada ahli keluarga kamu. Bukannya makanan yang termewah ataupun bukannya makanan yang paling ekonomi, makanan yang awsat. Awsat ni makanan yang paling pertengahan. Ataupun pilihan yang lain, au kiswatuhum, ataupun kau memberikan kepada mereka ni merujuk kepada 10 orang miskin ya. 10 orang miskin, memberikan apa? Memberikan pakaian. Dalam bab memberikan pakaian ni dia tidak ditentukan apa bentuk pakaiannya, maka kita faham daripada sudut urufnya. Apa-apa saja uruf ataupun budaya setempat yang dinamakan cukup satu pakaian, maka itu sudah memadai. Au tahriru raqabah, ataupun membebaskan hamba, membebaskan budak. Membebaskan budak atau membebaskan hamba ni tuan-tuan pada zaman sekarang satu pilihan yang mungkin mustahil. Ke ada penjualan hamba, ada perdagangan hamba sini? Ada tuan-tuan. Jadi tok dah jadi orang tengah ke hamba, khabar kat saya. Okey. Kemudian Allah menyatakan lagi, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tak mampu untuk melaksanakan tiga bentuk kafarah tadi tu, pasal tiga kafarah yang awal tu dia menyebabkan kita kena mengeluarkan, kita kena ada toqah maliyah, kena ada kemampuan daripada sudut kewangan, kena keluarkan sesuatu daripada sudut wang kita, bagi makan, bagi pakaian ataupun memerdekakan seorang hamba, kita kena keluarkan kewangan kita. Tapi barang siapa yang dia melanggar sumpah dalam keadaan dia tak ada harta, maka pilihan yang dia ada sebagai kafarahnya adalah apa? Fasyamu salasati ayyam. Maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari. Allah menjelaskan lagi bahawa zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah dia denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Yakni bila kamu bersumpah,
Bukannya maksud bila bersumpah tu automatik kena denda tak. Maksudnya ialah kamu bersumpah atas nama Allah. Lepas tu kamu tak melaksanakan sumpah berkenaan. Dipanggil sebagai apa benda ni? Apa dia panggil? Melanggar sumpah, memungkiri janji yang ada sebut nama Allah dan seumpamanya. Jadi ini semua kita kena perangi tuan-tuan. Pasal kadang-kadang mungkin ada benda yang berkaitan dengan sumpah ni. Dulu kita pernah bersumpah, tapi akhirnya kita pandang ringan dan kita masih lagi terbeban dengan dosa. Kerana apa? Kerana kita tak buat kafarah ni. Nanti kita tengok. Dan Allah juga memberikan amaran, wahfazu aimanakum. Bukannya bermakna yang kita ni boleh bermudah-mudahan. Ada setengah orang bila baca ayat ni mungkin dia beranggapan tak apalah, kita jadi macam orang Arab, sikit-sikit bersumpah, lepas tu main langgar sumpah je. Main langgar sumpah pasal apa? Kalau kita nak langgar sumpah, contohnya nak langgar sumpah, mudah je, kita bayarlah kafarah ni. Kafarah pun setakat nak bagi makan 10 orang miskin, insya-Allah mampu lagi. Jadi tuan-tuan, Allah bagi tahu jalan keluar ni bukannya satu benda yang menggambarkan keharusan, tidak. Allah masih menegaskan walaupun kau kena bayar kafarah, tapi kau kena wahfazu aimanakum. Apabila kita ni dah terikat dengan janji, dan janji itu pula dipetik, disumpah dengan nama Allah, maka sebenarnya wajib untuk kita melaksanakan janji tersebut, kecuali pada beberapa keadaan. Nanti kita tengok kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu akan ayat-ayat, yakni tanda-tanda kebesarannya melalui hukum hakamnya. Allah tuan-tuan, kadang-kadang Allah nak menunjukkan kehebatannya dengan tanda-tanda ni. Tanda-tanda ni dia datang dalam bentuk apa? Pertamanya al-makhluqat, kejadian yang Allah berikan kepada kita ni. Allah jadikan di belakang masjid kita ni ada gunung, bukit. Bukit silau lah. Bukit silau. Ada pokok, kemudian ada awan. Tadi beberapa minit yang tadi Jabatan Meteorologi memberikan amaran kemungkinan kawasan kita ni bukan banjir tapi hujan lebat lah. Taklah mungkin ini ramalan. Tapi ini ramalan yang dibenarkan, ini bukan ramalan Tok Cha ni. Ini ramalan berdasarkan kepada kajian saintifik. Jadi tuan-tuan, ini tanda yang pertama berdasarkan kepada al-makhluqat. Tanda yang keduanya ialah hukum hakam ni. Hukum hakam ni juga kita kena lihat semua benda yang Allah terangkan daripada sudut pensyariatan, daripada sudut jalan keluar. Sekiranya kita ni ada masalah dalam agama, ada jalan keluarnya, ada kafarah. Ini perlu dilihat bukannya semata-mata sebagai satu denda kerana Allah nak iqab kita, Allah nak hukum kita, tidak. Tapi kita kena lihat itu sebagai apa? Sebagai tanda kebesarannya. Tanda kebesarannya supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu akhirnya menjadi orang yang bersyukur. Baik tuan-tuan. Jadi dalam ayat ini, apa yang terkandung dalam ayat ini sebenarnya ialah Allah nak membahaskan satu perbahasan, iaitu dipanggil perbahasan ini sebagai sumpah. Iaitu sumpah ni dalam bahasa Arab, perkataan sumpah ni dia dipanggil sebagai aiman, sebagai aiman. Dia boleh jadi maksudnya aiman ataupun boleh juga dikenali sebagai al-hilf. Ini semua maksud sumpah. Dia boleh juga disebut dalam bahasa Arab ni sebagai al-qasam. Qasam ini maksud sumpah. Okey. Maka tuan-tuan, yang Allah nak terangkan dalam ayat ini ialah apabila seseorang itu dia berada dalam keadaan yang dia terpaksa melanggar sumpah, melanggar janji. Maka orang yang melanggar janji ini dia dikenakan sebagai kafarah. Di sana tuan-tuan ada beberapa lagi perbuatan. Ada beberapa perbuatan yang Allah Azza wa Jalla menyatakan kalau kita buat perbuatan tersebut, maka umat Islam akan dikenakan kafarah. Yang pertamanya ialah sekiranya seseorang itu semasa siang hari Ramadan, dia menggauli akan pasangannya, maka dia ada kafarah yang perlu dibayar. Kalau yang terlajak siang Ramadan ni, kafarahnya dia berat sikit. Pertama kena memerdekakan hamba. Kalau tak mampu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Mampu tuan-tuan puasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Jadi jangan terlajak. Ataupun beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Di sana yang kedua yang kita akan bahaskan malam ni ialah perbuatan melanggar sumpah. Perbuatan melanggar sumpah yang kita akan bahaskan detail pada malam ni. Langgar sumpah ni dia sama juga dengan perbuatan melanggar nazar. Kita bernazar contohnya sekiranya anak aku berjaya dalam peperiksaan dapat mumtaz,
ataupun dapat sekian, maka aku akan buat sekian. Maka dia tak mampu nak buat benda tersebut, dia langgar nazar, maka baginya ada kafarah. Bukannya main, ya Allah aku taubat, ya Allah aku terlajak berjanji, maka aku tidak, dia kena nazar. Dan nazar bagi orang dia kena kafarah, dan kafarah bagi orang yang melanggar nazar ni dia sama dengan kafarah orang yang langgar sumpah yang kita akan malam ni. Di sana ada juga perbuatan yang dikenakan kafarah, iaitu sekiranya seseorang suami itu dia bersumpah untuk tak nak menggauli isteri, dia panggil ilah. Perbuatan ilah dia satu jenayah dalam rumah tangga dan dikenakan kafarah. Itu juga dengan zihar. Zihar ini benda yang kita dah belajar dulu awal dalam hukum ahwal syakhsiyah, dalam hukum hakam bait muslim. Zihar ni ialah kita menyamakan mana-mana anggota badan, terutamanya belakang, isteri pasangan kita ni, kita kata sama dengan mahram atau sama dengan mak dan sebagainya. Itu perbuatan yang dilarang. Walaupun dilarang, siapa yang buat maka dia dikenakan kafarah. Dan juga ada beberapa jenis jenayah, contohnya pembunuhan. Sekiranya pembunuhan itu dia dilakukan secara tidak sengaja. Pembunuhan yang dilakukan, apa maksud pembunuhan? Bila masuk bunuh, bila sebut perkataan bunuh, biasanya orang Melayu bila sebut perkataan bunuh ni maksudnya sengaja kan? Dia didapati membunuh. Maknanya macam sengaja lah. Tapi tuan-tuan, ada tak di sana pembunuhan yang tidak sengaja? Apa contoh pembunuhan tak sengaja? Contohnya berlakunya aksiden, nama pun aksiden. Nama pun aksiden. Tapi adakah kita boleh panggil sebagai pembunuh dalam masa dia tidaklah sebagai pembunuh, dia kebetulan dengan sebab perbuatannya itu maka hilang nyawa. Itu berlaku satu keadaan di mana berlakunya aksiden. Ni kena ambil perhatian ni. Begitu juga kadang-kadang ada di antara kita mungkin kerja doktor. Dia doktor. Tapi perbahasan mengenai doktor ni dia ada khilaf. Ramai pula yang tak nak jadi doktor ni, tu saya risau ni. Doktor ni kadang-kadang apabila melakukan pembedahan ataupun apa-apa operation, kadang-kadang mungkin apa saja ijtihad doktor ni tuan-tuan, dia memang manusia yang memang terikat dengan janji sumpah setia dia supaya dia akan menolong orang. Tapi kadang-kadang benda boleh berlaku kan, mungkin salah keputusan dan sebagainya. Maka pada waktu itu sebenarnya para ulama membahaskan, adakah kadang tersalah bagi ubat ke, ataupun tersalah tarik urat ke, tersalah bagi bius ke kan, menyebabkan kematian. Adakah doktor berkenaan perlu membayar kafarah? Ini diperbahaskan. Tapi tuan-tuan, benda ni saya boleh kata khilaf. Tapi dekat Al-Azhar, dekat tempat saya mengaji dulu, ada seorang doktor perubatan, Syekh Dr. Rushdi, dia masih hidup lagi sekarang, dan dia ni walaupun dia doktor perubatan, tapi dia ulama. Dia pertama dia ahli tasawuf, kemudian dia memang ulama yang diiktiraf oleh ulama-ulama agama Al-Azhar ni. Dia beberapa kali datang Malaysia, ramai anak muridnya kat Malaysia duk. Nama dia Syekh Dr. Rushdi. Dr. Rushdi ni kalau ikut anak-anak murid dia pun bagi tahulah bahawa dia sendiri, kalaulah apa-apa sebarang prosedur perubatan yang dia lakukan, yang dia ketuai, pasal dia memang konsultan, dia pakar, dia ketuai prosedur perubatan tersebut, tapi prosedur itu berakhir dengan kematian. Bagi dia beranggapan itu sebagai tidak sengaja, dan dia mengambil jalan takwa, jalan ikhtiar untuk membayar kafarah. Tuan-tuan, dalam perkara ini yang saya sebut ni, ini teori saja. Jadi kalau benda ni ada kaitan dengan tuan-tuan dan puan, jangan dengar semata-mata teori ini. Tapi tuan-tuan kena ambil pandangan daripada ulil amri kita lah. Tuan-tuan boleh tanya mungkin pejabat agama ataupun majlis agama Islam sendiri, apa pendirian mereka dalam persoalan tersebut. Maka kalau secara teorinya pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja itu, maka perlu dikenakan akan kafarah, iaitu yang pertamanya kena memerdekakan hamba dan dan yang keduanya kena bayar diat. Dan kalau tak mampu, puasa 2 bulan.
Dan para ulama juga membahaskan pembunuhan itu dia kalau berlaku kat Darul Muslim lain hukumnya, kalau dilakukan dekat Darul Harbi, Darul Kufri, maka dia ada hukum yang berbeza. Benda tu agak teknikal. Okey, baik tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, apa yang dimaksud kafarah ni? Kafarah ni tuan-tuan secara makna lughawinya, kafarah ni maksudnya adalah perbuatan untuk menutup. Kadang-kadang dekat negara kita ni bila habis satu majlis zikir, satu majlis kuliah kan, sebagai ustaz kata, jom kita tutup majlis kita ni dengan bacaan tasbih. Tasbih, ada sebut tasbih kifarah. Tapi sebutan yang paling afsah adalah tasbih kafarah. Penutup. Bukan semata-mata kerana konsep tutup majlis saja. Tapi maksudnya ialah lebih kepada nak menebus. Kerana daripada satu sudut istilah yang lain, maksud kafarah ni ialah untuk menebus dosa. Untuk tutup balik dosa. Kalaulah dalam majlis ini, tuan-tuan, kita dalam majlis ilmu ni ada adab yang perlu kita jaga kan. Kadang-kadang terlajak macam saya sendiri. Yang paling banyak dosa dalam majlis ilmu ni saya lah. Pasal saya paling banyak bercakap. Okay? Mungkin apa yang saya cakap ni salah. Okay? Maka dengan sebab itu digalakkan kepada kita. Bahkan lepas baca Quran pun, tuan-tuan, tasbih kafarah tu sebenarnya kalau ikut riwayat yang maksur, itu wirid yang perlu dibaca lepas kita baca Quran. Lepas kita berzikir lain, kita tamatkan dengan tasbih kafarah tu. Itu lebih betul. Tapi kita nak baca lepas hujung kuliah pun tak ada masalah. Dengan harapan apa? Dengan harapan mudah-mudahan kalaulah sepanjang majlis ilmu ini kita buat salah, kita tak jaga adab. Saya yang menyampaikan ni mungkin saya tersalah maklumat dan sebagainya. Walaupun saya, tuan-tuan, saya jenis yang sebelum mengajar saya akan buka kitab dulu. Ada sebagian untuk guru tu cara mereka lah, mungkin mereka ilmu banyak ke tak perlu buka kitab, terus buka kitab masa tu. Tapi saya kena study dulu. Kadang-kadang pun salah. Kadang-kadang berlaku sabukul kalam. Sabukul kalam ni kita nak cakap lain, tapi yang keluarnya benda lain kadang-kadang. Benda tu berlaku. Jadi mudah-mudahan dengan baca, dengan adanya kafaratul majlis itu, tasbih kafarah itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita tengok persoalan janji pula. Janji ataupun kita bersumpah atas nama Allah ni, bukannya semua jenis sumpah ni kalau kita langgar dikenakan akan kafarah, bukan semua. Di sana ada beberapa pengecualian yang saya dah ringkaskan dalam nota saya ni lah. Pertamanya tuan-tuan, kalau kita tengok bawah sekali lah. Tuan-tuan nampak? Boleh baca sikit saya sebenarnya nak buat live tapi tak apalah, saya buat, saya siap je. Pertamanya tuan-tuan, ada setengah orang bersumpah. Sumpah tu sumpah main-main. Seperti mana sumpah orang Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, budaya mereka, macam saya sebut minggu lepas, budaya mereka ni cakap sikit wallahi. Contohnya kalau saya pergi berjumpa dengan rakan-rakan Arab kan, rakan Arab sama ada kat Malaysia ke ataupun dekat Arab Saudi ke, bila dia tengok kita, benda pertama sekali dia akan sebut Assalamualaikum, kemudian dia akan doa, lepas tu wallahi demi Allah aku ni rindu sangat kat kau, kullu yawm ana bi'adhkur ismak, setiap hari aku sebut nama kau, wallahi ya akhi. Biasa kan dengar orang Arab macam tu kan. Dia kata setiap hari aku rindu dekat kau, setiap hari aku sebut nama kau. Tuan-tuan, 2 tahun tak berjumpa, agak-agaknya betul ke setiap tahun dia sebut, setiap hari dia sebut nama saya? Tak ada tuan-tuan. Adakah betul-betul dia rindu ke saya? Tak. Tapi memang budaya orang Arab dia begitu. Jadi perbuatan tersebut, perbuatan yang walaupun dia bersumpah wallahi, tapi hakikatnya itu termasuk dalam al-laghwi bil aiman. Allah tak ambil tindakan, la yu'akhidhukum billahi fi aimanikum. Tak dikenakan tindakan, tak perlu dibayar kafarah. Kadang-kadang dengan orang Arab ni kita ajak dia makan contohnya. Lepas tu dia secara beradab dia akan kata tak nak dia pasal dia saja nak panjangkan sembang tu, jadi dia kata mungkin dia tak nak. Dia akan kata wallahi ana syab'an, demi Allah ana marian, demi Allah perut aku ni penuh, kemudian aku ni kenyang. Anak kenyang. Tapi hakikatnya dia lapar. Hakikatnya dia lapar kan. Tapi saja, orang memang saja. Wallahi. Jadi benda ni termasuk juga al-laghwi bil yamin. Dan Allah bagi tahu la yu'akhidhukumullah. Allah tak akan ambil tindakan apa-apa, maka orang macam ni dia tidak perlu untuk membayar kafarah. Tak perlu bayar kafarah. Saya masa first time saya pergi ke Mesir tuan-tuan, saya bukan duduk kat Kairah, saya duduk kat kampung Damanhur, nama kampung Damanhur. Jadi kat sana naik teksi ni satu benda yang bukan mewah. Naik teksi ni benda yang masih berada
satu jenis tu. Satu pergi mana dekat Taman Gua tu, pergi daripada rumah nak pergi ke universiti, macam RM1 lah. RM1 kongsi 4 orang. Walaupun RM1 tuan-tuan, kadang-kadang dia orang ni, driver ni, bila kita sampai dekat depan pintu kuliah universiti kita tu, kadang-kadang dia akan kata apa? Allah ya khaliq, wallahi Allah ya khaliq. Dia kata demi Allah, tak apa. Allah membebaskan kau. Yani Allah memberikan harga percuma lah kepada kau ni. Kau tak perlu bayar. Mula-mula kita dengar tu, kita kata, oh pemurahnya pakcik driver ni. Pemurah pakcik driver ni, terima kasih banyak. Kita pun berjalan. Bila kita berjalan, kita tengok taksi tu pun ikut kita juga. Rupa-rupanya walaupun dia bersumpah, tapi itu lebih pada budaya dia nak, dia saja je, dia nak macam bermujamalah, dia nak sembang lamu dengan kita dah, dia nak bermesra kan. Kita ingat serius dia kata percuma tak perlu bayar, rupa-rupanya kena bayar juga. Satu jenis tu kan. Jadi ini jenis sumpah yang pertama. Adapun jenis sumpah yang kedua, ni saya letak yang nombor 1 ni, iaitu sumpah yang dipanggil dalam kitab fiqh sebagai sumpah munaqadah. Al-aiman al-munaqadah, iaitu sumpah tentang benda yang akan berlaku pada masa akan datang, pada masa depan. Dan dia terbagi kepada 2 contoh. Yang pertamanya, yang A ni, iaitu sekiranya seseorang itu dia bersumpah akan berbuat sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Dia bersumpah pada masa depan. Dengan ini saya bersumpah dengan nama Allah, selama 5 tahun akan datang ni. Selama 5 tahun, apa tu 5 tahun ni? 5 tahun akan datang ni, aku bersumpah yang aku akan setia dengan kawan aku. Contohnya, aku setia dengan kawan aku. Okey. Dia sumpah dengan Allah. Ataupun dia bersumpah dengan sirah lain. Dia menyatakan, demi Allah, sepanjang 5 tahun akan datang ini, aku bersumpah yang aku akan meninggalkan kumpulan ini. Aku akan pergi ke pejabat mereka. Aku akan tak bersama-sama dengan mereka. Tapi tiba-tiba baru masuk 2 tahun, akhirnya bertemu dan kiranya langgar sumpah berkenaan. Okey, ataupun contoh ini, tadi tu contoh takut ada pula orang marah, tapi saja nak biar tuan-tuan berfikir tu. Contoh yang lain ialah apabila kita menyatakan, demi Allah aku tak nak dah pergi ke kampung ini, tak nak masuk kampung ni selama-lamanya. In future selama-lamanya aku tak nak masuk kampung ni. Tapi tiba-tiba dalam 3-4 tahun yang depan, dia langgar janji, dia masuk ke kampung berkenaan. Maka tuan-tuan, perbuatan macam ini yang dipanggil sebagai munaqadah, yang akhirnya benda yang kita sumpah dulu yang akan datang berlaku dan kita langgar. Maka inilah dia sumpah yang dikenakan kafarah, yang Allah bagi tahu Allah akan kenakan tindakannya. Yang dikenakan tindakan kafarah tadi, iaitu apa? Beri makan 10 orang miskin, bagi pakaian, ataupun memerdekakan hamba kalau tak mampu puasa 3 hari puasa 3 hari. Jadi tuan-tuan, dia termasuk dalam kategori yang ni. Tetapi ada satu lagi jenis tuan-tuan, seseorang tu dia bersumpah masa depan, tapi dia hanya menyatakan perancangan saja. Dia menyatakan perancangan. Contohnya dia kata, demi Allah, wallahi demi Allah, kita mengetih lagi minggu depan. Kalau benda tu dia berjaya buat minggu depan, dia contohnya malam ni dia mengetih, lepas tu di hujung dah baca tasbih kafarah mengetih tu, itu dia pun bagi tahu kawannya, demi Allah, wallahi minggu depan kita akan mengetih lagi. Okey, bila dah berlalu 1 minggu, kalau dia mengetih lagi, kiranya termeterai lah apa yang dia janji dan sumpah dalam Allah tu. Tapi apakah yang akan berlaku sekiranya dia tak buat? Dia tak buat. Maka dalam perkara begini, dia tidak dikenakan kafarah, pasal dia bukan dia serius sangat. Dia lebih kepada macam bukan satu komitmen yang pastilah, bukan benda serius setakat akan jumpa dan seumpama ni kan. Pasal tu tuan-tuan, dekat budaya orang Melayu ni, kita tak sangat bersumpah atas nama Allah. Itu satu benda yang baik lah. Tapi kalau di negara Arab tuan-tuan, setiap 2-3 patah perkataan mesti akan diselingi dengan wallahi. Itu yang kena berhati-hati kat situ. Okey. Lepas tu ada juga jenis sumpah yang kedua. Sumpah ni lah, tadi sumpah benda yang akan berlaku future, pada masa depan. Di sana jenis sumpah yang ketiga yang saya letak situ nombor 2 belah kanan tu,
Sumpah terhadap sesuatu yang dah berlaku. Yang dah berlaku. Contohnya, kita bagi tahu kat kawan kita yang mungkin kawan kita ni dah lama kita tak jumpa dengan dia. Dah lama tak jumpa dengan dia. Last time kita jumpa dengan dia masa waktu SPM dulu. Waktu MCE dulu. Waktu MCE dulu, tuan-tuan jumpa dengan dia. Waktu tak jumpa dah. First time jumpa, tuan-tuan pun beritahu, demi Allah, aku alhamdulillah dah berkahwin, ada seorang isteri, ada 6 orang anak contohnya kan. Kita sebut nama Allah. Itu benda yang benar kan. Dan benda itu dah berlaku. So pada waktu itu tak ada isu lah. Tak ada isu. Tapi di sana ada juga yang dia menipu. Dia menipu. Contohnya bila adanya reunion. Tuan-tuan, usia tuan-tuan ni ada tak buat reunion dengan kawan-kawan lama sekolah? Ada kan? Ya, dalam Facebook ni mungkin ada buat reunion kan. Tengok reunion, tengok kawan-kawan kita semua tu datang. Bila dekat parking, kita semua kita bercedih, kita biar contohnya. Kita ala qadarin saja kan, contohnya. Lepas tu, tapi kita tak nak kalah. Mulut kita tak nak kalah. Jadi bila kita sema-sema kawan kita ni, aku saja je bawa kereta ni, tapi sebenarnya demi Allah aku ni ada kapal layar, ada tu ada ni. Demi Allah, itu menipu. Benda yang dah berlaku, benda yang dia refer kepada dulu yang dia dah miliki. Jadi dalam perbuatan ini tak perlu kafarah. Tak perlu kafarah, tapi dia berdosa kerana apa? Perbuatan menipu. Menipu pula 2 kali dosanya. Itu perbuatan menipu itu sendiri. Yang keduanya kerana meremehkan nama Allah. Meremehkan nama Allah, menjadikan nama Allah itu sebagai tempat untuk bersumpah. Itu perbuatan yang mazmum, yang tercela. Di sana ada juga jenis seseorang itu bersumpah pada masa lalu membabitkan hak orang lain. Faham tak? Membabitkan hak orang. Tadi dia cerita pasal dirinya. Dulu demi Allah aku begini, dulu demi Allah begini. Tapi ini membabitkan hak orang lain. Inilah kadang-kadang tuan-tuan yang berlaku dalam budaya fitnah. Fitnah. Contohnya apa? Contohnya dia bagi tahu demi Allah, dia beritahu depan hakim, demi Allah saya tak pernah pun mencuri harta si fulan bin si fulan ni. Padahal hakikatnya dia lah pencurinya. Tapi dia sampai tahap dia bersumpah depan hakim. Ataupun dia menuduh orang lain. Dia menuduh demi Allah depan hakim ataupun depan mana-mana penguasa dekat sebuah negeri ni. Dia berkata demi Allah aku nampak dan aku menjadi saksi bahawa dialah yang mencuri duit si fulan ini. Demi Allah. Dia bersumpah demi Allah. Maka perbuatan macam ni tuan-tuan, dia tak termasuk dalam perbuatan yang dikenakan kafarah tadi. Dia tak dikenakan kafarah. Tapi sebaliknya perbuatan ini dipanggil sebagai yamin ghamus. Ini ada satu lagi perbahasan. Yamin ghamus ni adalah perbuatan sumpah yang menjerumuskan, yang menyebabkan seorang itu menyebabkan nasib orang lain pun terkesan juga kerana dia melakukan tuduhan kata orang lain. Ini yamin ghamus. Jadi dalam perbuatan macam ni walaupun tak ada kafarah, tapi hakikatnya dia berdosa besar dan implikasinya dia wajib untuk bertaubat. Dan taubat yang paling susah tuan-tuan apa dia? Taubat paling susah ialah taubat yang apabila membabitkan apa? Taubat paling susah. Taubat dosa kita dengan Allah, mudah tak Allah nak ampunkan? Mudah tak Allah nak ampunkan? Mudah, pasal kita akan ikrar, kita akan mengaku minta ampun dengan Allah. Direct. Tapi dosa, kesalahan yang paling sukar untuk kita bertaubat ialah dosa apabila membabitkan hak orang lain. Hak orang lain. Pasal tu Allah sampai tahap tak bagi jalan keluar ni. Tak bagi jalan keluar. Dia kena bertaubat. Dan taubat apabila membabitkan hak orang lain, dia kena buat apa? Dia kena pulangkan balik hak orang tersebut. Dan dia kena mengaku, dia kena announce bahawa dulu aku buat salah, aku menuduh dia dulu. Dia kena bayan, dia kena menjelaskan kesalahan yang dia dilakukan. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar akan jenis-jenis sumpah tuan-tuan, kita pun dah faham di sini bahawa sebenarnya dalam ayat yang Allah yang kita bahas pada malam ni kan, sebenarnya sumpah yang dikenakan kafarah adalah sumpah yang jenis tadi dah, iaitu jenis apabila kita bersumpah nak buat sesuatu ataupun nak tinggalkan sesuatu lalu kita melanggar sumpah berkenaan. Dan nampak tak tuan contohnya yang berlaku pada zaman sekarang ni dekat Malaysia? Tak tahulah, saya kalau
kalau tuan-tuan dan puan-puan masa zaman belajar dulu pernah terlibat dalam mana-mana janji tak setia kan? Kan setiap kali program kadang-kadang atau kadang-kadang kita join mana-mana pertubuhan, kita pun mengangkat janji tak setia. Demi Allah, selagi mana ada bulan dan matahari, dengan bulan matahari, maka aku akan disaksikan oleh para malaikat, kan? Maka aku bersumpah atas nama Allah bahawa aku ni tak akan setia dengan jalan ini, dengan persatuan ini, dan tak akan meninggalkan dia sampai bila-bila. Tapi tiba-tiba bila dah keluar universiti, kita masuk persatuan lain. Contoh. Jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa bahawa kena bayar ni, kena bayar kafarah. Ulama membahaskan, kadang-kadang kita ni, contohnya kita bersumpah raya haji akan datang. Aku bersumpah yang aku nak berkorban 2 ekor kambing, contoh. Tapi Allah mentakdirkan yang bisnes kita okey, lepas tu dapat bonus banyak, dapat pula sistem saraan baru yang naik gaji bulan ni kan. Naik gaji waktu tu. Lepas tu tiba-tiba kita rasa bila raya haji tahun depan, dulu aku janji 2, tapi aku rasa aku nak buat 3. Mak kata dia langgar tak sumpah dia tadi? Hakikatnya dia langgar tapi untuk tujuan yang lebih baik. Nabi SAW pernah berada dalam situasi begini, dan apakah yang Nabi buat ialah Nabi masih tetap membayar kafarah. Walaupun nak melanggar janji itu untuk melaksanakan janji yang lebih baik. Macam tadi, dia berjanji nak sembelih 2 ekor je, tapi bila hari kejadian kita tambah seekor lagi lah. Itu kira langgar sumpah. Untuk tujuan kebaikan, tapi masih lagi kena bayar kafarah. Itu satu contoh. Termasuklah juga dulu kita pernah pernah bersumpah untuk tujuan yang tak elok. Bila kita langgar tu, ulama bahaskan. Cuma di sana tuan-tuan dah masuk isyak. Yang terakhir lah, yang di sana syarat sumpah yang dikenakan kafarah kalau kita langgar sumpah berkenaan ialah yang pertamanya, sumpah itu dilakukan semasa kita sedang mukallaf. Contohnya kalau kita tak balik lagi ataupun kita tak memayis, lepas tu kita kata akan datang bila aku dah masuk 20 tahun nanti, aku nak sekian. Contohnya aku nak buat gini. Itu tak perlu kafarah pasal semasa dia sumpah dia tak mukallaf lagi. Yang keduanya, yang kena kafarah ni ialah sumpah yang disebut nama Allah ataupun sebut sifat Allah. Aku bersumpah atas nama Tuhan yang Maha Pemurah, contohnya. Lepas tu dia langgar sumpah berkenaan, itu kena kafarah. Tapi kalau dia setakat aku cuba langsung tak sebut nama Allah, itu tak dikenakan kafarah. Dan termasuk juga sumpah yang dikenakan kafarah itu ialah sumpah melakukan perkara-perkara yang boleh dilakukan, yang tak boleh itu diabaikan. Jadi tuan-tuan, itu dah sebanyak yang kita sempat untuk baca pada malam ni, bab sumpah saja. Jadi apa kesimpulannya tuan-tuan? Pengajarannya kepada sesiapa yang dulu pernah bersumpah, terutama sumpah yang 5 tahun ni. Faham tak ni? Sumpah 5 tahun ni kan, walaupun anda merasakan aku lompat ke belah sana dengan tujuan yang lebih baik, tapi cubalah tanya pandangan pihak berkuasa agama tempatan, kerana secara teorinya mana-mana perbuatan yang melanggar sumpah kau sebut nama Allah tapi akhirnya kau tak komit dengan janji berkenaan, maka perlu kafarah. Dan kafarah ni tak mahal pun. Kalau saya semak tadi dekat website MUID kat negeri kita, kalau nak bagi makan kepada seorang miskin itu nilainya RM20 saja. Kalau 10 orang baru RM200. Apalah sangat kan berbanding dengan galang ganti yang nampak tu kan. Jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua dan ada manfaat dalam kuliah kita malam ni. Aku lupa tasma'un. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.